kereta ni dia ada naik lambang durian tau. Dia sebenarnya bukan lambang durian. Sebenarnya itu adalah lambang yang bagi tahu kita punya transmission ada problem. Okay gang, Assalamualaikum. Selamat datang ke Transmatic Automotive. Depan saya ni adalah sebiji botol iris. Jadi owner dia cakap kereta ni dia ada naik lambang durian tau. Lambang transmission ni memang adalah satu lambang yang kita perlu risaukan jugalah. Owner buat tindakan yang betul, dia hantar pada kita untuk kita check up lah. Okay, jadi kita punya technician dah buka dia punya sum dan kita dah tengok dalam minyak gear tu memang ada buat besi. Masa owner ni hantar kereta ni pada kita, dia kata ada keluar lambang durian ataupun lambang transmission tau. Dan bila lambang tu keluar, tiba-tiba gear tu jadi free. Dan satu lagi, bila kita check pada scanner, dia keluar warning yang mengatakan dia punya secondary pulley dia pressure low. Jadi mungkin ada something lah. Tapi sebenarnya belum tentu lagi kita kena overhaul benda-benda gearbox ni kan. Mungkin kadang-kadang silap daripada sensor dia. Jadi hari ni kita nak buka dulu, kita nak check dan kita nak tengok juga sensor dia. False alarm kan. Sensor je yang problem, bukan gearbox. Jadi tuan-tuan, kalau ada sebarang masalah dengan kenderaan, kereta konti ke, JDM, kereta lokal, tak tahu nak repair kat mana, tak tahu nak service dekat mana, nak diagnose, nak check kan, boleh datang ke Transmatic Automotive Stesen 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau ada sebarang masalah, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow Mechanic Transmission. Bye-bye.